biryani dia tak nak duduk diam sebab sekarang cuaca tengah panas. Orang Arab buat makan dengan nasi biryani ke dak ni? Ya betul. Dia buat masak nasi biryani, nasi mandi, nasi kapsa dan juga sup pedak kering. Sedap ke bila dipanggang? Oh sedap je. Oh tapi memang banyak khasiat dengan ni pasal dak ni bagus untuk UOS. Dia dak ni di komersial. Ya betul, khasiat dak ni dia memang ada banyak. Khasiat dia boleh meningkatkan tenaga, stamina, melancarkan peredaran darah, rawat sakit sendi, sakit otot, tiga serangkai, jantung, kolesterol dan juga boleh meningkatkan tenaga batin. Sebab itulah kita ternak dan kita jual produk kesihatan berasas kendap. Tak tidur diam takut kena masak. Bukan, dia memang tak tidur diam sebab cuaca tengah panas. Dak ni kalau cuaca panas dia memang akan aktif dan juga agresif. Selamat maju jaya untuk UOS. Alhamdulillah. Berapa harga seko? Seko 3 hingga 30k bergantung kepada saiz dan juga umur. Makin tua saiz dia, makin besar saiz, makin tua umur dia, makin besar saiz dia, makin mahal harga dia. Tapi kita tak jual dak hidup, dak kering, daging ataupun telur. Lepas tu ini dah belum. Dah. Ni pek yang ada makan. Ayam ni. Ada ke orang buat dak ni buat haiwan peliharaan? Mungkin ada lah kot tapi kita tak tahu. Tapi korang kalau nak bela dak ni, korang kena dapatkan lesen daripada Pilitan dulu. Thank you. Mana boleh follow? Boleh makan ke? Boleh. Tapi kita tak jual daging. Aku juga punya kelada sawit di Sumatera. Biar awak biasa tu haram untuk dimakan Yang ini saja. Akak pernah makan ke? Saya tak pernah makan sebab saya kesian. Staf lelaki dekat sini pernah makan. Sebab nampak orang pegang dah, rupa pegang haiwan peliharaan. Dah selalu pegang. Serius ke dia? Ya, serius. Dia makan apa? Dia makan sayur. Kita bagi sayur-sayur tertentu saja seperti sayur sawi, pakcoy, labu, kacang panjang, kacang dal, bunga raya dan juga bunga ros jepun. Biar biasa pun sedap. Yang tu saya tak tahu. Yang tu tak boleh makan. Besarnya cicak, ya. Buruk ke? Apa yang buruk? Comel lah. Haiwan selain tu ada gak? Tak ada. Kita cuma ada dap je. Taik dia bau apa kak? Tak ada bau. Dap ni dia tak berbau. Dia tak wangi, dia tak busuk. Sebab pemakanan dia pun cuma sayur je. Cicak ni ke boleh makan? Ya betul, yang ini yang boleh dimakan. Sebab dia tak hidup dua alam macam biawak. Usus dia bersih sebab dia tak makan bangkai daging serangga. Dap ni cuma makan sayur saja. Lidah dia tak bercabang dan gigi dia pun tak bertaring.